Di sebuah negeri, hidup seorang ulama besar bernama Syekh Luqman, terkenal dengan ilmunya dan akhlaknya yang lembut. Namun ada satu amalan yang sangat dijaganya setiap malam. Dia tidak pernah tidur sebelum memaafkan semua orang, termasuk mereka yang pernah menyakitinya. Suatu hari, seorang lelaki muda datang kepadanya. Dalam keadaan gelisah, dia mengaku pernah memfitnah Syekh Luqman di pasar, tetapi tidak berani meminta maaf kerana merasa terlalu malu. Syekh tersenyum dan berkata, "Wahai anakku, setiap malam sebelum aku memejamkan mata, aku berkata, Ya Allah, sesiapa pun yang pernah menyakitiku, aku halalkan dan aku maafkan kerana aku ingin engkau juga memaafkanku. Jadi engkau sudah lama aku maafkan." Lelaki muda itu menangis, merasa lega tetapi juga malu kerana telah menyakiti seorang yang begitu mulia akhlaknya. Beberapa bulan kemudian, Syekh Luqman jatuh sakit. Penduduk kampung datang menziarahinya. Walaupun tenat, dia berkata dengan suara perlahan, "Jangan simpan dendam dalam hati, kerana dendam menutup pintu rahmat, tetapi memaafkan membuka pintu langit." Tidak lama selepas itu, ketika beliau meninggal dunia, penduduk menyaksikan sesuatu yang luar biasa. Wajah Syekh Luqman kelihatan sangat tenang dan berseri, seolah-olah sedang tersenyum. Ramai menangis, sedar bahawa hati yang bersih menjadikan kematian itu indah. Tauladan dan pelakharan. Memaafkan adalah ibadah hati yang sangat besar pahalanya. Menyimpan dendam hanya menyakiti diri sendiri. Hati yang bersih memudahkan datangnya rahmat Allah. Orang soleh sentiasa mengharapkan Allah memaafkan mereka, maka mereka memaafkan manusia.